apa ni bang? Kata Japan set, tapi bila saya tengok pada belakang dia ni made in Thailand. Abang cuba scam saya ke? Alright guys, sebenarnya benda ni pun ramai orang nak tahu. Kenapa kata Japan set end up sampai-sampai made in Thailand. Okay, jom aku ceritakan. Untuk model-model Rashman ni memang dia hanya keluarkan pada made in Thailand saja. Belum lagi lah aku jumpa yang ada made in Japan. Tapi yang gang, untuk model-model iSet yang depan saya ni kan, hanya dijual di negara Jepun saja. Disebabkan tu kalau korang tengok model-model iSet yang kat bawah ni memang takkan ada di butik Malaysia. So memang dia jagalah eksklusif. Banyak je yang model-model yang hanya dikeluarkan di Jepun saja, iaitu negara pengeluar G-Shock. Kat situlah puncanya, wujudnya kolektor. So kalau korang nak beli jam-jam yang macam ni, memang korang tak akan dapat dekat Malaysia, kena dapat daripada Jepun. So kami sebagai seller pun, kami ambil pun di Jepun. So moga korang faham lah. Bermaksudnya kalau Japan set bukanlah made in Japan. Japan set ini adalah khas yang dijual di sana. Faham